Game moment adalah merupakan antara kaedah yang digunakan pelajar kejuruteraan awam amnya di Politeknik Malaysia dalam menganalisis struktur kerangka portal tidak boleh tentu statik. Analisis pengiraan menggunakan kaedah game moment bagi mendapatkan nilai momen akhir pada setiap sambungan anggota dan penyokong pada kerangka portal memerlukan kepada pemahaman dari segi pengetahuan teori, imajinasi dan kiraan matematik telah menyebabkan segelintir pelajar tidak dapat menguasai dan memahaminya dengan baik, seterusnya memberi kesan kepada tahap kecemerlangan akademik pelajar. Masalah penguasaan dan pemahaman tersebut boleh diatasi dengan menyediakan satu platform untuk pelajar melakukan latihan pemahaman dan pengiraan secara berulang-ulang dengan nilai data yang berbeza bagi tujuan peningkatan kemahiran dan pengetahuan mereka. Oleh itu, penghasilan sistem tutorial Poframodit.exe iaitu Portal Frame Moment Distribution Tutorial Exercise yang dibangunkan melalui platform perisian Microsoft Office Excel dengan format Macro Enable dicadangkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran dan pengajaran bagi mengatasi masalah tersebut. Ianya adalah merupakan satu sistem tutorial interaktif yang disediakan untuk pelajar melakukan aktiviti latihan pengiraan bagi topik berkaitan secara tepat, berkesan dan berulang-ulang. Melalui paparan utama pada sistem tersebut, pelajar dikehendaki mengisi maklumat butiran peribadi masing-masing seperti nama, nombor pendaftaran dan nombor kad pengenalan di ruangan yang disediakan bagi tujuan penyanaan data soalan latihan analisis kerangka portal tidak boleh tentu statik yang berbeza untuk setiap pelajar. Pada paparan utama sistem dipaparkan ringkasan markah untuk setiap set soalan tutorial berserta dengan markah keseluruhannya. Terdapat 4 jenis paparan yang ada dalam sistem ini, iaitu paparan utama, paparan ruangan pelaksanaan tutorial, paparan nota rujukan ringkas dan paparan ringkasan keseluruhan dapatan markah tutorial. Merujuk kepada sistem ini, setiap pelajar dapat melakukan aktiviti latihan tutorial dengan bilangan kekerapan minimal sebanyak 15 kali mengikut penjanaan data set soalan yang berbeza, yang mana pada ruangan jawapan yang disediakan, pelajar perlu mengisi nilai jawapan kiraan yang betul. Bagi setiap jawapan betul yang diisi pada ruangan yang disediakan, pertambahan markah akan berlaku di ruangan markah. Manakala jika nilai jawapan yang salah diisi, tiada pertambahan markah akan berlaku di ruangan markah. Pelajar yang berjaya mengisi kesemua nilai jawapan dengan betul di ruangan yang sepatutnya akan mendapat markah penuh iaitu 100%. Sistem ini telah didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) pada 12 Mac 2025 dengan nombor pendaftaran LY2025C01540 dan sudah disebar luas serta digunapakai di 4 Politeknik Malaysia, iaitu Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polytechnic Kuantan, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Politeknik Kuching, Sarawak dan Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Sistem ini juga telah diuji guna oleh pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia dan wakil industri dari Syarikat Jaya Bina Properti Sendirian Berhad. Sistem ini juga turut menyokong kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan Sustainable Development Goals (SDG) dengan menjadi penyumbang kepada faktor pendidikan berkualiti. SDG 4 melalui penekanan kepada pendidikan berkualiti yang inklusif dan seksama serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Merujuk kepada analisis tahap penerimaan dan kebolehgunaan sistem ini yang diperolehi melalui dapatan kajian maklum balas secara Google Form dari responden yang terdiri daripada 32 orang pelajar program diploma kejuruteraan awam Polisas bagi sesi semasa terhadap aspek fizikal sistem, penggunaan sistem, keberkesanan sistem dan penilaian keseluruhan sistem yang dikaji memberikan purata nilai skor min keseluruhan aspek yang tinggi iaitu 3.56. Daripada hasil kajian tersebut dapatlah disimpulkan bahawa sistem Poframodit.exe ini mempunyai potensi yang baik untuk disebarluas dan dikomersialkan kepada institusi pengajian yang lain, memandangkan keseluruhan responden bersetuju terhadap penghasilannya untuk kegunaan sebagai alat bantu mengajar.